Lama tak pergi masjid. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya. Nak tanya Ustaz, tadi tu solat apa Ustaz? Oh, tadi ni kita orang baru habis main Zohor. Kamu dari mana? Dari Selangor. Dari Selangor. Okey, baik. Jadi apa hajat ke sini tu? Singgah semayang ke apa? Nak bertaubat Ustaz. Ya, kenapa tu? Saya ni ada buat banyak dosa. Buat banyak dosa? Allah. Kenapa pula tu? Sejak 15 tu saya memang lari dari rumah. Allah, astagfirullah. Ya Allah, ya Tuhan. Kamu lari dari rumah mak ayah kamu. Betul Ustaz. Kemudian kalaulah dosa kamu pada Allah, minta taubatlah pada Allah, ya, bertaubatlah, sembahyang taubat sebagainya. Kalau kita berdosa kepada ibu ayah kita, kita jumpa dia, jumpa dia balik, minta ampun pada mereka balik, ya, macam itulah. Kamu kerja apa ni? Saya engineer Ustaz. Engineer? Kalau engineer memang gaji pun kasar. Tapi kamu pergi luar negara apa semua, hati tak tenang? Tak pernah Ustaz. Allah. Ya ke? Umrah kamu dah pergi dah? Belum Ustaz. Umrah tak pernah pergi lagi? Belum lagi. Ya Allah, ya Tuhan. Kamu travel banyak negara-negara luar sana, tapi umrah kamu belum laksanakan. Saya suggestkan kamu pergi umrah. Ya, itulah yang sebaik-baik. Pergi negara-negara lain, hati kamu pun tak tenang sebagainya, ya. Jadi saya suggestkan pergi umrah. Ada kawan saya yang buat umrah. Dia travel agent tu nak ambil nombor 1 Ustaz. Saya suggestkan travel agent kawan saya ni, nama dia An-Nur Safinah Travel. Kawan saya juga tu. Ya. Nanti saya bawa kamu lah, pergi daftar kat sana. Boleh. Umrah. Boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Siapa-siapa pun boleh. Ya? Ya Ustaz. Baik-baik.